Penyakit saya bermula dengan sinus yang teruk dan akhirnya dia develop into nasal polyps. Nampak macam anggur ya yang tumbuh dalam hidung. Pengalaman saya tu polip tu dah terlalu besar sehingga dia menyekat pernafasan saya. Saya memang tak boleh bernafas langsung melalui hidung, bernafas melalui mulut sahaja. Memang mengganggu kehidupan saya entirely. Saya adalah seorang mentor dan mind power business coach selama 28 tahun. Saya bercakap bila saya bekerja. Jadi sambil nak tarik nafas, sambil lagi nak bercakap, semuanya terganggu. Saya dah melalui 3 kali pembedahan polip. Tapi polip tu dia tumbuh semula dan saya ingin kecutkan polip tu tanpa pembedahan. Ya Allah, syukurnya alhamdulillah polips yang ada dalam hidung saya tu kecut dan saya boleh bernafas macam biasa, melalui kehidupan saya macam biasa, boleh bekerja, beriadah. Macam tagline bangkitkan nikmat hidup, right? Setiap hari saya bersyukur yang saya dah pun sihat. Masya Allah, itu dia gembira. Saya lihat tersenyum sebenarnya, gembira dengan kata kenikmatan sebenarnya kesihatan yang Allah berikan kepada kita, subhanallah. Jadi kalau kita nak tahu kisah selanjutnya lagi bersama dengan Dr. Niki Syuhada tadi kan yang kita nampak visual. Jadi hari ini insya-Allah kita nak kongsikan transformasi luar biasa bersama dengan Ibnu Sina Wellness. Jadi kita nak tahu lagi bersama dengan saya sekarang ni di studio. Saya bawakan kepada anda semua dua tetamu saya yang cukup hebat, luar biasa juga. Subhanallah, di sebelah saya ni, tadi daripada kaca TV kan kita bawa di studio untuk berkongsi sebenarnya pengalaman. Di sebelah saya ni bekas pesakit nasal polyps kronis iaitu Dr. Niki Syuhada. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar baik, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Senyuman manis tu, masya-Allah. Dan hujung sana tak lain tak bukan kita bersama dengan pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Ibnu Sina Wellness. Kita bersama dengan Hakimah Rozainah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakimah sihat? Alhamdulillah. So excited berada di sini dengan Dr. Niki. Sangat. Saya dapat aura-aura bahagia tu dekat sini kan. Transformasi tu, subhanallah. Jadi mungkin kalau kita nak kongsikan, sebab tadi kita dah dengar sikit dah tadi berkaitan dengan kesakitan yang dialami oleh Dr. Niki sendiri. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami dan juga penonton-penonton di rumah apa transformasi yang doktor rasakan sendiri? Ya, alhamdulillah. Ya, first of all, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Hakimah Rozainah ya yang tak jemu-jemu dalam perjuangan dia untuk membantu ramai kan. Antaranya saya lah kan. Jadi saya merupakan seorang mentor ya dan juga business coach ya. I personally buat mind power business coach. Dan kalau macam semalam kan Dewi, contoh dia a typical day for me, dari 6:30 pagi dah start ada Zoom meeting ya, dan semalam ada 6 mentoring session yang saya buat. Jadi mentoring session ni of course kita bercakap ya, kita mengetahui apa masalah, kita membuang masalah ya, mencari solution. Jadi merungkai ya. Jadi bercakap adalah kerjaya saya. Jadi apabila polip tu datang balik ya, setelah 3 kali pembedahan dan dia datang balik, saya tak dapat bernafas sebab dia tumbuh sampai jadi terlalu besar, sampai memang tak boleh bernafas melalui hidung langsung dah. Jadi nak bercakap, nak bekerja, nak makan, nak apa pun, semuanya tercungap-cungap. Tercungap-cungap. Jadi memang saya menangislah Dewi, memang menangis. Minta Allah tolong, bagaimana saya tak nak lagi dah buat apa-apa pembedahan dah kan, sebab dah lalui. Dan kita nak satu solusi yang orang kata dari akar umbi. Maknanya benteras terus. Kan? Itulah bila sebenarnya saya mencari di internet ya. Dan saya Allah loronglah, saya akhirnya berjumpalah dengan Ibnu Sina Wellness. Terus saya pergi dan terus saya lalui jalani rawatan tersebut. Alhamdulillah. Memang kalau kata transformasi luar biasa, memang saya boleh katakan sangat luar biasa. Sebab perjalanan tu saya boleh katakan mudah ya, hanya mengikut saja protokol yang Hakimah telah letakkan. Kita ikut ya, trust in Allah. Yes, kembali ke fitrah ya.
sangat happy lah, saya sangat happy. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Hari ini macam saya katakanlah, saya dah kembali boleh bekerja, ya, membantu orang kan. Itu dalam hidup saya ni, saya mencari itu. Saya mencari setiap saat tu kalau boleh nak bantu orang menggunakan apa yang ada pada talent saya dan experience saya. Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita nampak kata wajah-wajah bahagia, wajah-wajah keceriaan, wajah-wajah kesyukuran tu, subhanallah. Aura. Saya merasakan di studio ni, subhanallah. Mungkin Hakimah sendiri mungkin nak kongsikan sikit berkaitan dengan yang telah berlaku ni kan. Kita tengok sebab seronok, saya yakin Hakim akan rasa macam, of course bangga, of course rasa macam seronok sebab dapat ramai tolong mereka-mereka di luar sana yang sangat-sangat memerlukan kata kesihatan yang baik untuk meneruskan kehidupan mereka. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Memang inilah nikmat hidup saya, membantu orang lain sebagaimana Dr. Niki membantu dalam bidang dia dan saya membantu dalam bidang saya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum saya bercakap lebih lanjut lagi, hari ini sempena Hari Guru. Masya-Allah. Lepas Dr. Niki dah sembuh hari itu, saya pula menjadi murid dia, menti dia, yang menjadi mentor dan guru saya. Memberi inspirasi kepada saya untuk membantu lebih ramai orang untuk berfikir di luar kotak, ya, untuk melangkaui batasan fear atau ketakutan saya dan sebagainya. Sempena Hari Ibu, saya ingin menghadiahkan kepada mentor saya, terima kasih. Dr. Niki, selamat Hari Guru. Boleh bangun ke? Boleh. Terima kasih sangat-sangat, menti sukses saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, alhamdulillah. Sebab Dewi, pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan yang susah, ya. Dan kita berdepan dengan ketakutan kadang-kala sebagai manusia, ya, keterbatasan berfikir, dan bila kita ada mentor sebegini kan, dia membantu kita membuka minda lebih banyak, lebih besar, dan untuk lebih ke hadapan untuk membantu masyarakat kembali kepada fitrah sebegini, ya. So this is really amazing. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah. Nak nangis boleh tak? Nak nangis. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama, Dr. Niki. Terlalu ramai orang datang kat saya dengan penderitaan kan, Dewi. Every day I berjumpa dengan orang yang orangnya memang down, teruk kan. Jadi masalah pernafasan ni nasal polyp, ketumbuhan di dalam hidung. Tetapi orang yang ada asma, yang ada resedung, yang ada gastrik, yang ada anxiety. Anxiety pun susah nak nafas, kan? Masalah jantung, orang yang dah ada sakit jantung, mereka susah nak bernafas. Dan jadi dan juga orang-orang kanser. Ya, jadi menyebab kesukaran bernafas ni, dia bukan sahaja masalah fizikal, dia juga menjadi masalah emosi kerana orang jadi anxiety, orang jadi depression kan, orang sedih, sentiasa sedih. Jadi panik pun kan, aku ni nak mati ke kan. Jadi kami hadir pada hari ini, ya, Dr. Niki yang you dengar sendiri, dia berjuang kan, dalam setengah pagi dah mula bekerja, dia ambil masa untuk bersama dengan anda semua pada pagi ini. Untuk kami nak berkongsi bersama, nak membantu anda di luar sana. Kerana kami membawa berita baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah tak cipta kita untuk hidup menderita dan sengsara dengan penyakit. Hakikatnya Allah tu Maha Penyembuh, sedang menyembuhkan anda tanpa henti-henti 24 jam sehari, setiap saat 24 jam sehari. Setiap saat dalam 24 jam sehari. Itulah sebenarnya makna Allah Maha Penyembuh. Kadang-kala kita salah sangka, buruk sangka terhadap Allah bahawa Allah belum menyembuhkan kita, tidak menyembuhkan kita. Hakikatnya Maha Penyembuh tu maksudnya Allah sedang menyembuhkan kita tanpa henti-henti. Jadi kenapa kita ni makin hari makin sakit? Inilah rahsia yang dibongkarkan oleh perubatan Ibn Sina. Okay? Malah kajian saintifik hari ini pun, Dewi, dia membuktikan bahawa tubuh badan kita mempunyai keupayaan untuk berfungsi sebagai healing machine. Healing machine tu maksudnya apa? Maksudnya dia sedang menyembuhkan segala penyakit secara semula jadi automatik.
tanpa kita buat apa-apa. Sebab itu dah memang ciptaan Allah di dalam badan kita. Okey? So, inilah yang kita harus sedar supaya kita dapat kembali balik kepada fitrah yang asal. Supaya healing machine tu boleh on balik semula. Semoga Allah redha nak onkan dia balik semula, kan? Ya? Jadi agama Islam ni adalah agama fitrah. Alhamdulillah kita berada di dalam agama Islam, agama fitrah. Dan kalau kita berada di dalam fitrah, insya-Allah nikmat tu akan kembali balik semula, insya-Allah. Jadi kami menjemput anda untuk kembali, datanglah ke Ibnu Sina Wellness, sebuah pusat perubatan sains Islam dan psikologi Islam yang fokus untuk hapus punca penyakit ke akar umbi. Formula perubatan ini holistik, diiktiraf oleh WHO, World Health Organization. Rawatan yang merangkumi jasmani, mental dan rohani. Untuk hari ini, kami ada 50 slot konsultasi khas untuk para guru dan masyarakat di luar sana. Okey? Slot ni biasanya bernilai RM499, tetapi hari ini khas untuk anda kami tawarkan hanya RM99. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. WhatsApp atau call nombor 0389663696 untuk booking sesi anda bersama kami. Masya Allah, itu dia ambil nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Masya Allah, kita ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Hakimah dan juga Dr. Niki kerana bersama dengan kami. Semoga Allah permudahkan segala urusan anda semua, insya Allah. Insya Allah. Lebih ramai lagi kan yang nak bersama dengan Ibnu Sina Wellness. Masya Allah, rezeki kita jumpa lagi. Ya, Terima kasih. Selamat Hari Guru ya. Assalamualaikum. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang telah membimbing dan membina anak bangsa. Masya Allah, itu dia. Baiklah, para penonton, kita nak berehat dulu seketika. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini. Ibnu Sina Wellness dengan bangganya membawa perubatan Ibnu Sina ke Malaysia sejak 2015. Perubatan Ibnu Sina yang giat dijalankan di seluruh dunia sejak ratusan tahun kini diiktiraf oleh World Health Organization. Ibnu Sina Wellness merupakan satu-satunya pusat perubatan sains Islam dan psikologi Islam yang telah berjaya merawat ribuan pesakit dari Malaysia, Singapura dan Indonesia sehingga dinobatkan pelbagai anugerah dari dalam dan luar negara. Fokus rawatan menghapuskan punca penyakit hingga ke akar umbi secara alami, tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi, tanpa mesin, agar sistem enjin jasad jiwa akal roh anda kembali kepada fitrah asalnya sebagai healing machine. Barulah anda boleh kekal bahagia dan cergas seperti muda-muda dulu. Istimewa untuk anda yang menonton hari ini, kami berikan 50 slot konsultasi eksklusif bernilai RM499. Sekarang ini hanya RM99 sahaja. Jangan tunggu lagi, sila telefon atau WhatsApp Transformasi ke nombor 03 8966 3696 sekarang.